Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita ada buku daripada pameran buku Antarabangsa Telugu PBAKL. Yeah. Ini kita nak test saja. Ada buku tadi. Dan saja aku nak minta Hilal Hasraf. Ya. Ada space. Sorry. Kita memerlukan space untuk barang kita. Ada dari zikir dan doa Rasulullah SAW zaman. Daripada Syahibuddin Ahmad. Nampak. Syahibuddin Ahmad. Okay, saya satu lagi. Takdir satu. Islah asal juga. Kekal hidup berpengaruh. Murah saja. RM10. Kan dalam dalam bekas apa-apa tanda harga RM5. Atas kerana dia bagi diskaun RM10. Sering mencari keabdian dengan kuasa pengaruh. Kuasa apa? Oh, tak ada. Template saja, template. Lima idea, 50 idea matematik yang patut anda ketahui. Tony Beck, penyembahan daripada Institute Penyembahan dan Buku Malaysia. Kan tahun lepas dah ada buku ni. Tinggal saya, bukan dalam bajet saya. Tahun ni saya ada bajet. Cereka. Ini saja. Aman Bilyas yang berhad. Dia suruh ambil saya. Ini ada dana penulis. Siapa? Ini adalah Badr jual. Saya sokong ni. Sajian berasaskan ubi keledek dan ubi kayu. Itu saja. Panduan solat praktikal lelaki. Daripada Nur Aniza Azri. Nampak saya. Sejarah hukuman dan himam dan riba daripada Dr. Muhammad Abdullah Habib. Semua template saja. Untuk bukan juga.
Ya, ini adalah penanda buku, bookmark. Yang peti daripada Kibo dan Nazia Suhaimi. Dr. Mazli ya tadi itu kita jumpa Dr. Mazli. Aku lupa nak tanya nama itu. Mazli. Ya, asas ilmu hadis daripada Sabuddin Ahmad. Tadi kita ambil. Ya. Ini adalah sahabat boleh lah sahabat. Sahabat kita Datuk Roslan bin Hamid, dia guru bangsa usahawan. Satu lagi public speaker, ini dah lama. Satu lagi ini Hisamuddin je, all money no money. Itu pun dah minta sign dan ya, itu saja kita punya video kali ini. Jadi kita akan review video ni satu persatu. Itu saja. Sekian terima kasih.